Aku main sini seorang-seorang. Pasal apa dia bagi tahu ni jadi-jadi? Pasal apa? Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. So, untuk video kali ni aku ride daripada Perlis. Aku pergi ke Lumut hanyalah untuk membeli ikan bilis. Mak aku duk sebut ikan bilis ni lama dah. So, aku pun ride lah pergi nak beli ikan bilis. Dan untuk ketahuan semua, rakaman ini dilakukan sebelum bulan Ramadan. So, jom layan. Baban Geri Perlis. Awal-awal pagi lagi ni. Bila ride awal pagi ni kan, memang pemandangan bagi aku cukup-cukup lawa lah. Memang just nice lah kan. Dengan layan perasaan, sambil-sambil boleh kita healing. Memang syok lah weh. Boleh nampak matahari pun baru nak naik kan. Dengan view yang macam ni, Masya Allah. Memang cukup-cukup cantik guys. Betul-betul lah. Hai. Nampak tak tu? Tu Gunung Jerai tu. Itulah Gunung Jerai kalau hampa nampak. Kalau daripada mata kasar aku pasal tengah ride ni, memang cantik lah. So, ku ukir namamu halayan. Okay, first pit stop kita adalah area gurun. So aku nak berhenti san, nak beli ayam apa sambil lepas-lepas. Jom layan. So tadi pukul 7 daripada Perlis. So 8.20 dekat gurun dah. So kita tengok lah. Berhenti isap rokok pasal kita gerak. Next pit stop kita berhenti dekat area Gunung Semanggui. Pasal lapang sangat dah, aku tak breakfast apa lagi. Aku pun makanlah nasi lemak, ada telur goreng, ada daging, ada sausage. Makan dulu. Alhamdulillah dah selesai breakfast tadi. Aku mulai ingat nak teruskan perjalanan terus lah, tapi rasa macam aku nak isi minyak dululah. Sebab takut masuk WCE lagi. Macam tak best kan, tak ada stesen minyak . So berhentilah kita isi dekat Petronas menggunakan Settle. Rupa-rupanya bila aku berhenti isi kat sini, baru aku nampak ada beberapa biji motor lah yang tengah depa nak test ride atas jalan ni lah. So tunggulah, lepas ni aku akan tunjuk motor apa yang ada kat situ. Okay guys, so now 9.50. Kita baru dekat RR Bukit Merah. So ada 2 jam lagi kot. Kita tengoklah. Tongkat. Alhamdulillah dah selesai semua, maka kita teruskanlah perjalanan kita. Ini adalah impian para lelaki kan. Setiap kali kalau hampa naik highway, hampa nampak trailer yang bawa kereta apa ni kan, mesti hampa terpikat dalam kepala otak hampa, boleh tak kalau aku nak naik atas tu. Ini ibarat macam kita tengah kejap lah nak naik kan. Kalau kita main GTA ni, confirm lah kita naik atas trailer tu terbang kan. Betul tak guys? Okay, untuk naik ke WCE kita kena exit tol Cangkat Jering. Bila kita exit tol Cangkat Jering, barulah kita boleh masuk ke WCE lah.
And by the way, ini adalah first time aku menggunakan WCE ni. Ni dah nak masuk ke WCE lah. Kita ikut laluan motor lah, mana boleh ikut laluan kereta kan. Dah kita bawa motor, bukan bawa kereta. Untuk para rider, ingatlah, kita bawa motor, buatlah cara bawa motor. Kita perasan handsome sat masuk WCE. Biasalah first time masuk WCE, bajet-bajet lah sikit kan. Tapi bagi aku pemandangan dekat WCE ni memang nice. Sebab apa? Dia dipenuhi dengan ladang, apa orang panggil tu, kelapa sawit. Kelapa sawit kiri kanan. Dia punya view memang syahdu lah. Next pit stop adalah kawasan rehat Sungai Nyo. Ini adalah area pertama yang ada dekat WCE lah. Aku stop kat sini sebabnya aku ingat aku nak ambil video dengan drone lah. Tapi apa jadi lepas tu? Okay guys, aku baru sampai dekat RNR yang first kali dekat WCE ni. Aku ingat aku nak fly drone. Tapi nampak ada burung elang. Alah. Alhamdulillah. Okay, masa ni dah sampai dah dekat Pekan Manjung. Masih tak jauh lah, dah tak jauh lah dengan Pekan Lumut tu kan. Alhamdulillah dah sampai dah dekat Lumut. Bila kita nampak ada tulisan Pangkor apa tu, kita dah sampai dah tu. Nak check in pun masih lagi awal masa ni. Jadinya aku pergi makan dekat Di Warisan. Okay, kedai makan ni memang best lah, memang sedap lah. So nak tengok lauk apa yang aku ambil, jom kita tengok. Okay, kedai ni biasalah makan nasi campur kan. Lauk tengah hari ni semuanya ambil ineri lah. Jadinya kita sampai, kita cedok nasi dulu lah. Memang perut masa ni memang menggeletak lah, lapak enggak lah. Kita jalan dulu tengok. So hampa tengok belah kiri kanan ada makanan lauk dia. Ada ulam-ulaman, ada macam lok cin tu, ada gulai apa semua tu. So kita jalan dulu sampai hujung, kita tengok lauk apa yang kita boleh ambil. Aku nak berceloteh panjang tak reti kan, tapi disebabkan dekat kedai ni depa ada pasang, apa orang panggil tu, ada pasang lagu apa. So disebabkan takut dengan copyright sekali lagi, jadinya aku sembang-sembang mohong bilah. Lauk yang wajib aku ambil adalah lauk telur lah. Telur ni kena ada lah. Tu kita bubuh lah, gulai-gulai sikit, kuah-kuah ke sambai dia sikit. Baru baru kita boleh makan cek. Menu wajib yang hampa ambil adalah ini Dia punya ayam bakar dia ni. Ayam bakar dia bukan aku nak tipu lah, memang syahdu lah. Dan ayam bakar ni dia ada dua jenis sos lah. Satu ayam asam, satu lagi adalah dia punya sos dia lah. Aku tak ingat sos tu macam mana sebab aku ambil yang ayam asam je. Bagi aku orang utara kan, kena bakar-bakar ni kena dengan ayam asam lah. Untuk total makanan aku adalah RM14. Aku ambil telur dengan ayam L tu, and then ayam TS. So untuk ayam TS hampa kena order dekat dalam ni. Dan dia ada sediakan lah ayam-ayam balang kat depan tu yang hampa boleh ambil dan refill secara percuma sahaja. Check in tak boleh awal Apa ni? Boleh Saya ada booking ke? Minta kamu? Izzat. Izzat Fahmi dia ni? Dah tak tahu nak pergi mana lah. Bila dah siap kerja Okay guys, dah check in. So katil aku katil king. Jadilah Abuan nak tidur-tidur je kan. So ni lah keadaan bilik hotel dia. Nice. So cermin besar. So toilet dia cantik. Very very nice. Cantik. Okay, tapi tu lah, aku main sini seorang-seorang.
Pasal apa dia bagi towel ni jadi macam ni? Pasal apa? Pasal apa? So guys, aku nak rehat dulu jap. Tu sekejap lagi kita nak keluar teruskan pencarian mencari ikan bilis. So, bye. Dah berehat apa Sat, jom kita gerak pergi ke Pekan Lumut untuk kita pergi carilah ikan bilis lah, sotong kering, udang kering, segala apa yang mak aku pesan tu. Aku nak pergi mencari lah. Ni dekat apa, Lumut Waterfront ni. So hampa ambil lah kiri, dekat situ banyak kedai-kedai yang menjual, orang kata apa, hasil-hasil laut ni lah. Apa nak ikan bilis ke apa ke, InsyaAllah semua ada. Ikan talang apa semua kan, memang ada kat situ. Dan ramai yang tahu memang Lumut ni adalah tempat mencari hasil-hasil laut lah. So jom kita tengok apa yang aku beli dekat situ. Let's go. Dek bilis kau dah siap kopek hak rangup. Dalam bekas sudah kopek. Dia kalau rangup sebenarnya beza size je. Oh. Kecil besar je sebenarnya. Tapi kalau apa nak kami punya besan ni produk yang ni atas ni. Atas ni. Dia size paling kecil je. Nak 200 gram banyak kan? Ni saiz kecil kan? Betul. Paling kecil. Paling kecil kan tu. Okay, beza dia jenis je lah. Jenis sama, mata biru saiz. Okay, oh saiz je lah. Saiz. Ambil yang ni 100 gram. Ni 100. Yang tu beza dia sama je. Bagi yang beza sikit lah. Saiz tu belah 4. Itu belah 4. Saiz besar dia kopek 4. Oh, besar. Dia kopek tu, lepas tu dia kopek lagi satu. Kalau yang saiz yang kecil-kecil lagi, yang tu lagi? Yang ini dengan ini je paling kecil. Oh, tu. Ni dengan inilah sebenarnya. Oh. Macam ni sedang kecil. Oh. Macam ni paling kecil. Yang ni lah 100. Tak cukup RM10 bang, boleh tak? Ya? 66. Bagi RM10. Boleh, bagi RM10 ya. Ikan bilis Temenung yang mana dia? Ikan bilis? Temenung. Temenung tak ada bang. Ya. Kalau Tamban ada. Tamban. Ni macam ni Tamban. Okey, yang tu je. Baik. Okey, 34 bang. 34 Okey. Saya jual lah. Alright, okey, boleh ya. Vlog lah. Buat vlog. Apa nama dia? Gori Channel. Apa nama tadi? Gori Channel. Gori Gori Channel. Channel. Gori. 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 Sorry. Gori Channel. Ya. So peninggalan nak pilih. So kita tengok kedai lain pula. Apa beza dia ni dengan tu? Ni sayap tebal, satu sayap nipis. Biasa kalau buat sambal mana sedap? Contohnya saya suka yang tebal lah. Yang tebal. Rasa sikit. Hitam yang sos tak payah lama. Kalau dua hujung tu aku sayang. Oh. Tak ingat dah beli yang mana tau itu. Tengok dulu noh. Dia ada ke bilis Temenung? Ni bilis Temenung. Mana dia? Jap. Ni bilis Temenung yang ni. Yang ni apa? Ni bilis Temenung. Mak. Lain tak ada ke dah? Ni bilis Temenung. Sotong tadi. Hello? Lain tak ada alamak. Tak apa tengok. Tak ada lain Zat ni. Oh yang tadi. Yang ni? Itu. Lepas tu bilis. Ni Sabik kedai mana? Ni apa Hamid Ali ada kita main beli yang mama beli sotong itu.
Oh. Ni, ni. Jadi tapi minum kecil lah. Okey. Ya, berapa? 1 gram lah. 1 gram baru RM3. Ambil lah 200. Okey. 100 macam lah. 3 ringgit 100. Tak apa-apa. 100. Banyak sikit. Beli sikit-sikit lah. Okey. Kena? Udang yang mana? Elok dah. Kalau tak apa-apa elok tak payahlah. Ikan kurau kecil-kecil tu tak ada. Yang dia packing kecil-kecil. Udang yang mana? Udang penting lah. Udang okey tu. Yang ni. Yang ni okey. Bagi hak yang termenung ni dalam 200 gram. Sayap tadi kalau 200 banyak mana? 200. Ambil udang ni 100 gram. RM44. Oh, okey. 44 nah. The next morning. Okay guys, dalam ni kita tak tahu nampak tak. Tu masjid 1000 Selawat dekat Bangkor. So tu Bangkor lah. Belah sini ada dia punya ferry Bangkor dia lalu. So sana tu dia punya jetty kalau silap aku. Kalau untuk naik Roro tu dia ada. Dia ada Roro kalau nak pergi. Apa boleh tengok video aku sebelum ni, aku pernah bawa motor masuk mai dekat Pulau Bangkor ni. Sana lah. Yang berpanggil Okey, terima kasih. Menu first aku adalah nasi lemak. Nasi lemak dah kita try tengok. Well, nasi lemak dia memang sedap. Rasa berlemak tu, and sambal dia ada manis-manis pedas tu kan. Bagi aku memang nice lah. Just nice lah untuk kita makan breakfast pagi tu. Nak tengok punya second dish pula. Sekejap lagi aku tunjuk. Nampak dah tu second dish aku. Yang tu roti bakar dengan telur lah. Tapi ni rasa biasa lah kan, telur and then ada baked beans apa semua tu rasa biasa lah. Tapi for me overall dia punya nasi lemak dia best lah. So dah selesai makan, jom kita balik hotel and then kita kemas apa-apa yang patut sebelum kita gerak balik. Let's go.
Okey, dah selesai urusan check out apa semua. Kita pun nak mulakan perjalanan balik. So sebelum balik tu kita pergi isi minyak dulu lah. Macam biasa kita isi dekat Petronas dengan hanya menggunakan Settle. Hotel ni dia dekat dia dekat dengan Marina Island tu. So siapa nak pergi ke Pangkor dengan naik kat JT Marina tu boleh stay kat sini. Dan juga kalau siapa yang nak bawa kereta tu boleh ada dekat lah dengan Marina tu. Kalau nak naik Roro masuk ke Pulau Pangkor. So dah sampai Petronas, kita isi minyak dulu. Okey, kalau anda tengok ini adalah sekolah lama aku, SMKA Kerian Temua lah, ni orang panggil Temua lah. Bila lalu sini pelbagailah memori yang masuk dalam kepala aku. Next stop adalah R&R Bukit Merah. Kita berhenti rehat sat kat sini, kena rokok, minum air apa dulu sat, lepas tu baru kita gerak. Bila kereta tu dah start banyak tu, hampa jangan risau, jangan khawatir. Maknanya hampa dah sampai dekat Penang. Biasalah Penang ni memang dia akan jam dan kereta memang akan banyak lah dekat sini. Jadinya kita perlu bawa motor dengan berhati-hati. Kalau nak menyelit apa pun, kena pastikanlah kiri kanan kita dulu, okey? Duk layan ride, tengok ada kereta banyak, macam slow sangat. Aku duk fikir lah, apa masalah kat sini. Rupanya dekat sebelah kiri tu kalau korang tengok, ada geng X-Max lah yang menghadapi kemalangan lah. Jadi kita sama-sama doakan supaya dia memudahkan segala urusan. Bila ride solo ni kan, aku nak abang macam mana, kita boleh main speed tu ikut suka kita. Jadinya kita tak payah nak tunggu orang tak payah nak tunggu kita nak cepat ke, kita nak lambat ke. Sebab tu aku mau tu solo ride lah. Bila solo ride ni ikut suka kita lah. Kita nak berhenti bila, nak bawa macam mana, apa semua. Bukan kata aku tak mau bergaul dengan orang, tak. Aku nak bergaul dengan orang, tapi aku lebih prefer ride secara solo. Okey guys, dah selamat sampai negeri Perlis. Jadinya inilah ending aku punya ride. So jumpa aku lagi dalam ride aku yang akan datang. Assalamualaikum.